Seorang pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA maut selepas kereta Pro 2 Viva yang dipandunya dirempuh. Sebuah kereta Honda Jazz di persimpangan lampu isyarat Jalan Kemajuan berhampiran Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Terengganu tengah hari tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 1.39 tengah hari itu, mangsa Syakira Hanan Mazli, 25 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah. Difahamkan sebelum kejadian, mangsa yang merupakan pelajar Diploma Pendidikan Pasca Ijazah Fakulti Pengajian Kontemporari Islam dalam perjalanan menghala ke Bukit Kecil selepas mengulang kaji pelajaran di Perpustakaan Awam Negeri Terengganu. Menurut maklumat awal, ketika mangsa membelok dari persimpangan lampu isyarat yang dipercayai bertukar hijau, kereta Pro 2 Viva yang dipandunya tiba-tiba dirempuh sebuah kereta Honda Jazz yang dipandu seorang lelaki dari arah pusat bandaraya. Rempuhan kuat itu menyebabkan kedua-dua kenderaan mengalami kerosakan teruk selain mengakibatkan sebatang lampu isyarat di lokasi kejadian turut rosak. Sepasukan anggota bomba mengambil masa kira-kira 20 minit untuk mengeluarkan mayat mangsa yang tersepit di dalam kenderaan. Menurut beliau, pemandu lelaki Honda Jazz yang mengalami kecederaan turut dikejarkan ke unit kecemasan Hospital Sama untuk mendapatkan rawatan. Kes disiasat oleh pihak polis bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.